Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ni saya nak tunjukkan inilah pengenalan tentang WhatsApp Official Users API. Okay, apa kelebihan kita gunakan WhatsApp Official API ni adalah satu, dia selamat, dia stabil, dan kita boleh broadcast dengan laju, dan dia juga ada fungsi chatbot yang kita boleh guna chatbot flow lah. Selamat ni maksudnya dia tak kena ban lah, tak mudah kena ban. Basically kita boleh sebut 99% tak kena ban kecuali kita melanggar polisi Meta lah. Okay, melanggar polisi Meta ni adalah polisi dia adalah sama dengan polisi Facebook Ads. So jadi produk-produk yang macam 18 tahun ke atas tu, macam Forex, MLM, loan dan sebagainya, mungkin akan tak approve lah untuk digunakan dekat WhatsApp official ni. Yang kedua adalah stabil. Stabil ni dia guna cloud punya sistem. Maksudnya kalau kita tak on kita punya handphone pun masih boleh run lah. Dia macam messenger punya style. Broadcast laju, 1000 mesej dalam seminit, dan ada fungsi chatbot. Okay, kalau untuk WhatsApp official ni, kalau tuan-puan nampak dalam ni, kita ada function button lah. Okay, setiap mesej yang kita buat, kita boleh letakkan 3 button kat bawah ni. Okay, 3 button bawah ni, dan kita boleh customize lah sama ada dia nak pergi ke website ataupun dia nak pergi ke mesej seterusnya, ataupun ada function call pun ada. Kita call melalui WhatsApp lah. Okay, jadi setiap mesej kita akan nampak lebih profesional lah. Dia ada button. Kalau berbanding unofficial, dia tak ada button. Okay. Next, untuk WhatsApp official guna Wabot Pro ni, kita juga ada report ataupun analitik lah. Analitik yang kita boleh tengok berapa ramai yang kita hantar, berapa ramai yang send, delivered berapa, read berapa, reply berapa, dan fail berapa. Okay. Read ni berdasarkan orang yang on blue tick. So kita boleh expect yang nilai 51% ni adalah lebih tinggi lah. Kalau yang on blue tick pun 51%, jadi overall mungkin lebih tinggi daripada 51%. Reply ni adalah orang yang tekan button, dan fail ni adalah WhatsApp tu tak dapat masuk lah. Fail ni jangan risau, tak kena bayar. Tak kena bayar. Fail ni mungkin sebab mungkin nombor dia tak cukup, mungkin dia dah block nombor kita, ataupun nombor tu sendiri dah tak ada install WhatsApp, so dia tak dapat sampai. Kalau message fail ni dia tak charge, tak dikira sebagai successful message ni, tak di charge. Okay, so kat sini kita boleh tengok yang kita boleh retarget balik orang-orang yang fail tadi. Ada function retarget juga, jadi kita tak membazirkan lah leads kita tu. Tapi kena check dulu lah sama ada sebab nombor tak cukup ke, sebab memang dia block kita ke, atau sebagainya. Okay. Okay, apa kekurangan WhatsApp official ni adalah satu, dia agak kompleks. Tapi tuan-puan jangan risau, kita dah sediakan semua video-video tutorial. Kita pun ada kelas, kita pun ada physical coaching, dan kita pun ada kelas fizikal. Kalau tuan-puan berminat, boleh join. Yang kedua, costly ni maksudnya ada cost lah untuk setiap mesej yang dihantar. Nanti saya akan tunjukkan selepas ni. Polisi yang saya sebutkan tadi juga, polisi ada beberapa polisi yang perlu kita patuh. Jadi as long as tuan-puan boleh run iklan dekat Facebook Ads, maksudnya dekat WhatsApp official pun boleh gunalah. Okay, dan kekurangan dia juga, dia tak ada dekat phone. Okay, maksudnya nombor phone yang kita nak guna untuk WhatsApp official ni kita tak boleh install dekat phone. Dia dekat cloud, dekat desktop sahaja. Okay, dekat desktop sahaja. Dia tak ada dekat phone. Jadi tuan-puan nak access inbox tu kena melalui desktop sahaja, melalui software yang kita akan pakai kejap lagi lah, Wabot Pro. So nanti saya akan tunjukkan dia punya live inbox dia dekat mana. Dekat situ lah kita boleh tengok orang reply, dan kita boleh balas balik chat tu dekat situ juga. Dia tak ada phone. Okay, ni adalah tier rating. Tier rating ni maksudnya setiap blasting kita tu dia ada limit. Bermula dengan 250 per day kalau kita tak verify. Selepas verify kita akan dapat 1000, dan sekiranya kita punya performance ataupun kita panggil sebagai rating engagement tu bagus, dia akan terus naik kepada 10,000,
naik 100,000 dan juga last kali barulah jadi unlimited. Dia berdasarkan rating engagement ni, berapa ramai orang respon, berapa ramai tak orang block, ramai tak orang report dan sebagainya. Dari situ Meta akan bagi kita punya rating lah. Kalau lepas, kalau bagus tak ramai report, kita akan terus naik kita punya tier. Jadi tuan-puan kena blast awal-awal ni adalah kepada database dahulu. Database yang recency lah, maksudnya database yang terbaru ataupun database yang pernah membeli dengan jumlah yang tinggi ataupun database yang high frequency. Jadi untuk mengelakkan lambat tier naik itu, kita kena pilih database yang berkualiti lah. Ni yang saya sebutkan tadi ni, proses naik tier berdasarkan engagement rating. 3 ke 7 hari, 30 hari. Okey, ni contoh mesej yang apa ni, kalau kita dapat warning lah daripada Meta kalau kita punya account tu di warning. Sebab dalam WhatsApp official ni basically kita tak kena ban. Tapi kita akan diberi warning lah. Diberi warning kalau kita ada ramai orang report dan sebagainya. Ni contoh email yang kita akan dapat dekat email yang kita akan dapat daripada Wabot Pro ataupun daripada Meta sendiri yang mengatakan kita ada menghantar spam atau sebagainya. Ni sebagai warning dahulu. Kalau kita teruskan, kita akan dapat satu lagi email, iaitu macam ni lah. Kita perlu direhatkan selama 7 hari. Okay. Kalau kita masih dapat warning tu, kita tak stop, kita teruskan, kita kena macam kena kad merah lah. Kena kad merah 7 hari. Tapi belum kena ban lagi. Tuan-puan masih boleh hantar message secara manual. Maksudnya reply lah. Boleh reply dan boleh terima call, boleh buat call. Nombor tu belum totally kena ban lagi. Tapi tuan-puan kena rehat selama 7 hari. So warning semua akan dapat melalui email. Okey, apa yang menentukan faktor-faktor harga ni? Okey, dia ada 4 faktor. Satu adalah conversation, country, negara. Setiap negara lain-lain lah dia punya charge. Okey, template, script. Script apa kita hantar? Utility ke ataupun marketing, dan juga currency. Okey, apa itu masuk conversation? Conversation ni maksudnya dalam masa 24 jam kita hantar tu, kita telah buka satu window conversation. Ini saya akan tunjukkan simulation dia kejap lagi. Bila kita hantar kali pertama tu, kali kedua kita hantar masih dalam window yang sama. Yang kali kedua tu percuma. Bila kita hantar satu message, dia automatically akan buka 24 hours window. Okay, dan conversation type ni kita ada dua. Satu business initiated dan juga user initiated. Business initiated ni maksudnya kita yang broadcast, dan user initiated ni adalah orang yang ataupun customer yang PM kita dulu, yang WhatsApp kita dululah. Dan yang charge tadi tu adalah business initiated lah bila kita blasting. Okay. Okey, kita ada beberapa kategori template. Template ni kita boleh panggil script lah. Script broadcast, kita ada marketing, kita ada utility dan kita ada authentication. Authentication ni kalau kita ada TAC ataupun OTP. Tapi ni jaranglah kita pakai yang ni. Biasanya kita akan pakai marketing dan utility. Marketing ni adalah satu script yang berbentuk marketing. Contoh kita nak hantar promo, diskaun, upsell, cross-sell dan sebagainya. Utility ni adalah message yang berbentuk transaction, alert, reminder dan sebagainya. Okey, berapa kos dia? Okey, ni part yang paling penting. Okey, kos untuk script marketing adalah sekitar 34 sen hingga 38 sen, bergantung kepada currency punya fluctuation, currency punya rate semasa lah. Itu kalau masa tengah tinggi tu kadang boleh sampai 39 sen lah. Kalau yang tengah murah sekarang ni mungkin 34 sen, 35 sen dan 36 sen lah. Okey, kita akan pakai euro, kos dalam euro. Dan yang kedua adalah utility, kos dia sekitar 6 sen ke 8 sen. Dan authentication adalah 7 sen. Okey, kenapa utility ni murah? Sebab dia adalah satu script yang bukan berbentuk marketing. So kalau marketing ni dia agak kos sikit lah. Sebab kita nak hantar promo kan, yang berbentuk promotion. Yang menghasilkan duit ni dia charge mahal sikit kan. Facebook charge mahal sikit. Utility 6 sen. Okay. Kita kena anggap yang benda ni macam iklan lah. Maksudnya kalau kita spend 500, berapa kita dapat
return. ROAS berapa? Contoh kita blast 1000 nombor kan. Cost mungkin dalam 340. So daripada 1000 nombor ni berapa sales yang kita boleh dapat? Mungkin ROAS 10, mungkin ROAS 20 dan sebagainya. Okay, ini yang saya sebutkan tadi tu conversation simulation tadi tu 24 hours. Okay, maksudnya macam ni. Bila kita blast, message pertama tu dia akan terus buka 24 hours punya window. So kita kena bayar 6 sen lah. 6 sen. Yang kedua, selepas tu kita nak hantar lagi sekali. Yang kedua ni percuma dan yang ketiga ni percuma. Selagi mana dalam 24 jam. Selagi mana dalam 24 jam. Contoh kalau macam kita nak blast lepas subuh sekali kan. Lepas tu tengah hari pun nak blast lagi sekali. Ataupun malam nak blast lagi sekali. So dia punya bayaran ni hanyalah sekali saja, iaitu 6 sen saja, iaitu pada permulaan message. Okay. Sama juga dengan yang ni, dengan syarat yang tadi tu mestilah kategori template yang samalah, dan juga contact group yang sama. Kalau kita contact group yang lain, kiranya kita dah hantar dekat orang lain lah kan. Contact group mesti sama. Okay, ini contoh kalau yang first ni kita pakai utility, dan yang second ni kita pakai marketing. So yang marketing ni pun dia akan buka 24 hours window juga. Yang utility ni dia akan buka 24 hours. So cost dia adalah 6 sen tambah 34 sen. Sebab apa? Sebab second message dia kategori template yang berlainan dengan yang pertama. Jadi dia charge 2 kali lah. Kalau yang kedua ni utility juga, dia akan jadi macam ni lah. Okay, yang kedua percuma. So kena make sure kita punya marketing template ni selari dan sama sebelum blasting tu. Okay, so itu sahaja untuk topik pengenalan kepada WhatsApp official, iaitu kos-kos yang kita kena tahu. Okay, nanti dalam next video saya akan tunjukkan berapa kos untuk subscribe Wabot Pro, dan juga kita akan review lah apa function-function yang ada dalam Wabot Pro. Alright, thank you.